Sofia berminati. Okey, jadi contohnya macam mana kita nak tadabbur Asmaul Husna ini, Jannah ya, yang dah letakkan di ruang Zahra, Nursia, okey, Saadah, kemudian apa lagi, Sally, User, Rahmah, Rohana, Kofi Masita, Burung Nuri, Mazian ya. Okey. Jadi salah satunya bila kita perhatikan kepada ayat ni, yang tuan-tuan tengok kat atas tu kan, yang ni ya. Ada perkataan inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Biasa kita tahu bahawa alim itu Maha mengetahui, hakim itu Maha bijaksana. Tapi bila kita tadabbur ayat Asmaul Husna berdasarkan ayat Al-Quran, kita akan dapat kefahaman alimun hakim pelbagai sudut. Ya, satu pelbagai sudut. Jadi kita tuliskan kat sini ya, apa yang berlaku bila kita tadabbur ayat-ayat Asmaul Husna. Okey, kita senaraikan dulu apa kesannya. Yang pertama, kita fahamlah maksud nama Allah itu. Nama Allah. Kan? Kita tahu terjemahannya. Tetapi yang keduanya ialah kita akan faham sudut dari ayat. Ya. Macam yang saya bawakan tadi itu, iaitu kita akan tengok alimun hakim dalam peristiwa Nabi Yaqub menasihati kepada anaknya. Di hujung itu, inna rabbaka alimun hakim. Dan apa kesan kepada si anak Nabi Yusuf sepanjang hidupnya itu ya, berpisah dengan ayah, walaupun nasihat ayahnya pendek tetapi power, inna rabbaka alimun hakim. Jadi itu kefahaman yang nak dibawakan dalam hidup kita